3 soalan penting sebelum pilih diploma ataupun kerja dulu. Gen Z kan, lepas SPM ataupun fresh grad, ada dua jalan besar. Nak sambung diploma ataupun kerja dulu ataupun apa nak kena buat kan. Lepak je ke. Tapi jangan pilih sebab ikut orang. Pilih sebab jelas dengan diri sendiri. Soalan pertama, aku nak bina skill apa dulu? Kalau korang dah tahu nak jadi designer, marketer, chef, marketing, editor, tanya diri. College yang boleh bagi skill tu apa? Kalau ya, mungkin diploma tu jangka betul. Kalau tak, mungkin korang patut cari skill tu sendiri sebelum sambil hustle. Kedua adalah korang kena belajar cepat dengan cara yang macam mana. Korang jenis yang kelas ataupun mentor. Ada dua jenis. Korang jenis yang hands on ataupun suka terus buat. So soalan 3, adakah korang okey ke cari duit awal sambil explore diri? Kalau korang rasa nak bantu family, nak kumpul modal, nak start income awal, itu bukan kegagalan, itu macam strategi tau. Kerja dulu pun boleh jadi steps untuk masa depan yang besar untuk korang. Kesimpulannya, sambung belajar ke diploma atau degree, tak salah. Kerja dulu pun tak salah. Yang salah bila kau pilih tanpa tanya 3 soalan tadi dulu. Kalau korang masih blur, tak ada jawapan. Okay, saya ada buat laporan potensi X, potensi diri yang boleh bantu korang untuk dapat kekuatan. Cara otak korang belajar dan bidang sesuai untuk kau sambung ataupun mula kerja dulu. Saya Rama, seorang educational consultant. Klik link bio untuk dapatkan konsultan nasihat saya.